Ibu, kenapa ibu duduk dalam bilik? Keluarlah ibu. Jangan ganggu ibu, Yen. Ibu tak mau keluar dari bilik. Dah 1 minggu. Ibu duduk dalam bilik. Tapi kenapa ibu? Ibu, Yen bawakan makanan. Bukalah pintu ni. Letak saja makanan di depan pintu dan jangan masuk bilik ibu. Kenapa ibu tak nak jumpa Yen? Ibu dah tak sayang Yen ke? Maafkan ibu, Yen. Ibu terpaksa. Dah 2 minggu ibu duduk dalam bilik. Yen rindu nak jumpa ibu. Kan ibu dah cakap, jangan ganggu ibu. Kalau ibu tak nak keluar, Yen masuk juga bilik ibu. Berhenti, Yen. Jangan masuk. Hah? Ibu, kenapa ibu jadi Dracula? 10 tahun lepas, masa Yen kecil, Yen jatuh sakit. Doktor kata, nyawa Yen dalam bahaya. Tiba-tiba, seorang Dracula muncul. Dia kata, dia boleh sembuhkan Yen. Tapi ada satu syarat. Ibu mesti jadi Dracula. Saya setuju. Saya sanggup jadi Dracula. Untuk selamatkan Yen. Kemudian 2 minggu lepas, badan ibu mula berubah. Sebab itu ibu sembunyi dalam bilik. Ibu malu nak jumpa Yen. Tak apa ibu, walaupun ibu jadi Dracula, Yen tetap sayang ibu. Sebab ibu sangat baik. Komen kalau korang pun setuju.